Hai semua, selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ni Mami nak ajar cara untuk letakkan thumbnail pada video kita. Seperti yang lepas, Mami dah ajar cara untuk membuat thumbnail. Dan kali ini, Mami nak ajar cara macam mana kita nak letak thumbnail pada YouTube channel kita. Dan kawan-kawan kena tengok sampai habis ya, macam mana Mami buat. Untuk meletakkan dan mengedit thumbnail pada video kita, kita hendaklah mendownload aplikasi YouTube Studio yang mana cara ini akan memudahkan kita bagi proses meletakkan thumbnail. Langkah pertama, klik pada YouTube Studio dan akan keluar dashboard. Kemudian kita pilih pada bahagian video yang mana satu yang kita akan tukar thumbnailnya. Okay, so now Mami pilih video family untuk Mami tukarkan thumbnailnya. Okey, kemudian pergi pada bahagian pensel di atas itu dan tekan. Kemudian akan keluar langkah yang seterusnya, iaitu akan keluar gambar edit thumbnail. Kawan-kawan boleh tekan pada edit thumbnail dan kemudian akan keluar seperti ini. Kemudian kawan-kawan tekan pada custom thumbnail yang berada di bawah tu, dan kawan-kawan akan pergi kepada foto album kawan-kawan dan kawan-kawan akan pilih gambar mana yang kawan-kawan mahu untuk buat thumbnail. Seperti video sebelum ini, Mami dah ajar cara untuk edit membuat thumbnail. Okay, so now Mami pilih gambar ni sebagai thumbnail kali ini dan Mami save. Okay, kemudian Mami select dan save sekali lagi dan akan keluar saving change, dan kawan-kawan kena tunggu proses itu sampai berjaya, sampai akan keluar perkataan edit save. Edit save ni bermaksud semua yang kawan-kawan dah tukar tadi akan disimpan di dalam setting bahagian YouTube kita sendiri, YouTube channel kita sendiri. So, kawan-kawan kena tunggu ya. Kalau line slow, maybe agak lambat sedikit. Okey, dah keluar edit save. So, bermakna penukaran thumbnail kita tadi telah berjaya. Okey, so now kawan-kawan boleh kembali pada bahagian dashboard dan kawan-kawan tengok semula pada bahagian video sama ada penukaran thumbnail kita tadi sudah berjaya atau tidak. So, jika tidak berjaya, kawan-kawan cuba buat sekali lagi dan kadang-kadang bila line tak kuat pun akan ada masalah untuk kita save thumbnail yang kita telah buat tadi. Thanks for watching. Kawan-kawan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan lepas ni, Mami akan lebih banyak buat video. Terima kasih kawan-kawan yang selalu support Mami dan Fayat. Bye.